Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua yang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya ada dua kisah seram. Kedua-dua kisah ni berlaku di negeri Pulau Pinang. Berlaku di Penang. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Shima untuk memudahkan cerita. Kisah ni dah berlaku lama. Berlaku pada tahun 2013. Masa tu Shima baru aja kahwin. Shima kahwin bulan Mei 2013. Jadi bila dah kahwin ni, Shima dan juga suami dia berpakat untuk cari rumah sewa sendiri. Tak naklah tinggal dengan mak bapak macam sebelumnya. Jadi minta tolonglah pada salah seorang kawan suami Shima ni. Sebab kebetulan ada salah seorang kawan suami Shima ni yang tahu soal nak cari rumah sewa di sekitar Pulau Pinang. Tak lama lepas tu, Shima dan juga suami dia terimalah satu perkabaran yang gembira lah, perkabaran baik daripada kawan suami Shima ni. Katanya ada sebuah rumah yang available for rent, untuk disewa. Rumah tu adalah rumah pangsa tingkat 2. Dia ada 4 tingkat lah rumah pangsa tu. Tingkat 2, dan rumah tu ada 2 buah bilik. Memang just nice lah. Memang elok sangat-sangat untuk Shima dan juga suami dia. Sebab dia orang baru kahwin, belum ada anak lah masa tu. Sebenarnya owner ataupun pemilik rumah tu tinggal di Kuala Lumpur, di KL. Jadi Shima dan juga suami dia memang tak pernah jumpa lah secara berdepan dengan owner rumah ni. Sekadar telefon saja, bercakap melalui panggilan telefon. Orang perantaraan antara owner rumah dan juga Shima dan juga suami ni adalah tak lain tak bukan kawan suami Shima lah. Dia lah yang bagi nombor telefon, dia yang cari rumah tu. Dan suami Shima dah bercakap sendiri melalui panggilan telefon dengan owner rumah ni. Owner rumah ni cakap rumah tu okey, memang fully furnished. Dah ada perabot lah dekat dalam tu, kelengkapan rumah. Ada mesin basuh, peti sejuk, ada katil, almari, apa semua dah siap. Dan pemilik rumah tu cakap rumah tu baru saja ditinggalkan, lebih kurang dalam seminggu. Sebelum daripada tu, seminggu sebelum Shima dan juga suami dia nak booking rumah ni, ada sepasang suami isteri yang kedua-duanya adalah pekerja kerajaan. Yang isterinya nurse, yang suami pula tentera. Tapi dia orang tinggal kat rumah tu tak lama lah, 3 bulan. Lepas tu dia orang pindah tempat lain. Maknanya rumah tu tak kosong lama lah. Daripada situ Shima dan juga suami dia dah rasa happy. Alhamdulillah. Mudahlah segala urusan. Dapat rumah pangsa 2 bilik, dapat yang fully furnished pula tu, yang dah siap kelengkapan rumah. Alhamdulillah. Jadi Shima dan juga suami dia tak fikir panjang lah. Terus kira jadi. Dia bagi deposit rumah apa semua. Deposit nak sewa rumah tu lah. Dah bank in apa semua. Dia orang pun pergilah ke rumah tu. Dah ambil kunci daripada kawan suami Shima ni. Dah ambil kunci apa semua, terus pergi ke rumah. Semuanya bermula pada hari pertama. Dia orang berdua menjejakkan kaki ke rumah tu. Buka aja pintu rumah, dah letak kunci apa semua, buka pintu rumah, dia orang terperanjat. Sebabnya rumah tu berhabuk, bersawang. Memang pelik sangat-sangat. Sebab pemilik rumah ni cakap rumah tu baru seminggu kosong. Tapi daripada apa yang diorang nampak sekarang ni, bila dah masuk dalam rumah, memang nampak macam dah lama sangat orang tinggal rumah tu. Mustahil rumah tu boleh jadi sampai berhabuk teruk macam tu, kalau betul lah baru seminggu lepas orang keluar daripada rumah tu. Tapi tak apalah, diorang bersangka baik. Boleh jadi memang pasangan yang tinggal dekat rumah tu sebelum ni jarang masuk rumah, ada masalah rumah tangga ke apa kan. Diorang anggap macam tu je lah. Jadi pasangan ni, 2 orang ni, Shima dan juga suami dia, mulalah berkemas rumah tu, menyapu, lepas tu mop lantai apa semua. Dia orang mulakan daripada dapur sampailah ke ruang tamu. Lepas tu barulah ke bilik tidur. Bila Shima nak bersihkan bilik tidur tu, master bedroom, bilik tidur utama, dia buka pintu, Shima mulalah menyapu.
masa Shima menyapu dekat bawah katil, dia katil saja. Tilam belum ada lagi, baru rangka katil lah ada. Shima sapu dekat bawah katil tu, Shima terasa ada satu benda terkena dekat penyapu dia. Jadi Shima pun tariklah keluar. Bila Shima tarik keluar, Shima tengok, rupanya ada satu kotak kayu yang saiznya sederhana besar. Maknanya lebih kurang besar ni macam tu lah. Kecil je lah, dia tak besar lah. Jadi Shima tengok kotak kayu tu, dia tanyalah apa benda ada kat dalam ni. Shima pun buka lah kotak kayu tu. Bila Shima buka kotak kayu tu, Shima tengok dekat dalam ada 5 surah Yasin yang kecil tu, yang biasa orang baca masa tahlil tu lah. Dan dekat dalam kotak tu juga ada satu bungkusan. Dia berbunjut menggunakan kain berwarna kuning. Tak tahulah apa benda kat dalam. Shima tak berani nak buka. Tapi bila Shima tengok, tak elok ni, surah Yasin letak dekat bawah tempat bawah katil macam ni, tempat rendah, tak elok lah kan. Kalau kita pun kita fikir benda yang sama. Jadi Shima tutup balik kotak kayu tu, dia letak dekat atas almari yang ada dalam bilik tu. Kemudian disambunglah berkemas. Semua benda ni berlaku, Shima jumpa kotak kayu yang ada surah Yasin dan juga bungkusan warna kuning tu, Shima letak dekat atas almari apa semua. Shima tak ceritakan pada suami dia pada masa tu. Shima je yang tahu pasal perkara ni. Gangguan pertama berlaku pada malam pertama. Shima dan juga suami dia bermalam dekat rumah tu, tidur dekat rumah tu. Jadi untuk peringkat permulaan ni, Shima dan juga suami dia masih belum ada tilam untuk diletakkan dalam bilik. Jadi dalam bilik tu hanya ada rangka katil saja. Jadi Shima dan juga suami dia hanya boleh tidur di ruang tamu. Dia orang bentang toto, tidur dulu dekat ruang tamu. Dalam bilik tu dia orang tak tidur lagi lah. Masa ni pukul 10 malam masa perkara ni berlaku. Shima dan juga suami dia pukul 10 dah tidur sebab dah letih lah seharian mengemas rumah, bersihkan rumah. Sedang dia orang lena tidur tu, tiba-tiba dia orang dikejutkan dengan satu bunyi yang kuat. Bunyi satu benda pecah daripada arah dapur. Daripada bunyi tu dengar macam kaca lah, kaca pecah berderai. Seolah-olah ada satu benda kaca ni jatuh ke lantai kemudian pecah berderai. Dengar dengan jelas lah. Jadi dia orang ni bingkas bangun. Shima dan juga suami dia bangun dan terus pergi dekat dapur. Bila dia orang tengok dekat dapur, dia orang tengok tak ada apa pun, kaca yang berselerak ke apa tak ada. Yang dia orang nampak dekat atas lantai hanyalah satu cermin saja. Cermin yang kecil, cermin muka yang kecil tu yang boleh tampal dekat dinding tu. Cermin tu lah yang jatuh dekat atas lantai, kemudian dia pecah dua macam tu. Pecah dua, dia tak berkecai. Itu yang pelik. Sebab suami Shima dia yang lekatkan cermin kecil tu dekat dapur. Macam mana cermin yang dah dilekatkan elok boleh jatuh kemudian pecah dua macam tu? Tak seperti mana yang dia orang dengar bunyi kaca pecah berderai. Jadi dekat situ dah ada pelik lah dekat situ. Tapi masa tu Shima belum fikir apa-apa lagi. Padahal itu adalah seolah-olah sebagai satu amaran lah, amaran pertama untuk Shima dan juga suami dia. Tapi benda ni tak habis dekat situ. Berlaku lagi gangguan. Gangguan kedua berlaku lebih kurang 2 minggu selepas dia orang tinggal dekat situ. Waktu malam juga. Tapi masa ni dah lewat lah pukul 2 pagi. Macam gangguan yang pertama tu berlaku awal pukul 10 malam. Masa ni 2 minggu selepas kejadian yang pertama tu, Shima dan juga suami dia masih lagi tidur di ruang tamu. Belum lagi ada tilam apa semualah. Masa tu pukul 2 pagi. Shima tidur, posisi dia tidur mengiring menghadap arah meja makan. Suami Shima pula dekat belakang Shima lah, tidur dekat belakang Shima. Jadi lebih kurang jam 2 pagi tu, Shima ni dia terjaga daripada tidur sebab dia dengar satu bunyi daripada arah meja makan. Dengar bunyi kursi macam tu lah. Jadi Shima ni dalam keadaan yang masih lagi mamai tu, dia celik mata perlahan-lahan. Dia tengok, terus dia nampak. Sebab dia memang tidur mengiring menghadap meja makan. Bila dia celik mata tu, dia nampak suami dia sedang duduk dekat atas kerusi dekat meja makan. Dan suami dia menghadap betul-betul ke arah dia, dan mata suami Shima betul-betul merenung ke arah Shima. Shima nampak lah. Tapi masa tu gelap. Ada cahaya daripada dapur aja sikit.
Jadi Shima dia tanyalah, dalam keadaan yang mamai tu dia tanya, bang, abang tak tidur ke? Abang buat apa tu? Abang minum air ke? Dia tanya macam tu lah. Lepas tu bila dah tanya suami dia tu, suami Shima ni tak jawab apa-apa. Dia hanya duduk aja dekat atas kursi tu, tak berganjak sikit pun, dalam keadaan yang masih merenung ke arah Shima. Jadi Shima dia tak fikir apalah masa tu. Tak apalah, dah tanya tak nak jawab. Dia pun nak sambung tidur. Daripada tadi dia mengiring menghadap ke arah meja makan kan. Sekarang ni dia berubah. Dia alih posisi tidur dia menghadap ke belakang pula. Bila dia dah miring ke sebelah bertentangan tu, Shima terkejut sebab suami dia ada dekat sebelah dia, rupanya sedang tidur. Bila dia tengok aja suami dia ada dekat sebelah dia ni sedang tidur, dia terus ketakutan, menggigil dan dia menangis. Shima ambil selimut, yelah, selimut dia tutup muka dengan selimut. Dia menangis teresak-esak sebab dah ketakutan ni. Dia tahu yang tadi dia nampak duduk dekat meja makan tadi memang bukan suami dia lah. Dia rasa yang sebelah ni lah suami dia yang betul, dan dia rasa benda tu masih lagi ada dekat belakang dia. Tak lama lepas tu suami Shima ni terjaga daripada tidur sebab terdengar bunyi tangisan dia. Jadi suami Shima ni tanyalah, kenapa awak ni? Kenapa awak menangis? Awak mengigau ke? Tapi Shima tak jawab apa-apa, tak cakap apa-apa pun dekat suami dia. Jadi malam tu lepas Shima ternampak benda yang menyerupai suami dia tu, yang merenung ke arah dia tu, dia memang dah tak boleh tidur lah sampai pagi, sampailah subuh. Dan Shima dia tak ceritakan perkara ni pada suami dia. Tapi gangguan tak habis dekat situ. Lebih kurang seminggu lepas tu berlaku lagi benda yang pelik, dan ini adalah benda pelik yang terakhir lah yang berlaku pada Shima dan juga suami dia. Masa tu pagi, lebih kurang jam 8 pagi. Shima dan juga suami dia ni sebenarnya kerja shift malam. Saya tak tahulah diorang ni kerja apa, mungkin kerja kilang lah, kerja shift sama boleh jadi, sebab masa tu diorang baru balik kerja dan diorang sedang sarapan pagi di rumah. 8 pagi tiba-tiba dengar bunyi orang ketuk pintu. Suami Shima dan Shima pergilah buka pintu. Tengok-tengok ada seorang makcik ni. Daripada rupa dia, daripada penampilan dia tu, umur dia mungkin sekitar 60-an lah. Maknanya dah berumur lah, dah tua lah makcik ni. Makcik ni datang dalam keadaan yang marah-marah. Makcik ni dia cakap pada Shima dan juga suami dia, korang ni kenapa makcik ni duduk dekat tingkap bawah, betul-betul bawah rumah korang ni. Korang ni kenapa semalam bising sangat? Alih kursi lah, alih perabot lah, korang buat apa? Orang nak tidur kat bawah, ganggu tau. Dia cakap macam tu. Lepas dah dengar macam tu, yang makcik ni cakap macam tu, Shima dan juga suami dia berpandangan antara satu sama lain. Dia orang rasa pelik lah. Suami Shima tanya makcik ni, makcik cakap apa ni makcik? Kita orang ni, saya dan juga isteri saya ni baru balik kerja makcik. Kita orang kerja malam. Makcik biar betul ni, jangan-jangan rumah lain kot. Jadi benda ni habis macam tu je lah. Jadi tak tahu apa yang makcik ni dengar sebenarnya. Betul ke rumah dia orang? Sebab dia orang memang tak ada kat rumah. Dia orang kerja malam dan dia orang baru balik pagi tu. Bermula daripada situlah berlaku satu perubahan pada diri Shima. Shima pada mulanya dia tak perasan benda ni, tapi benda ni memang benar-benar berlaku pada dia, perubahan ni. Shima sejak ditinggal dekat rumah tu dengan suami dia, dia jadi makin pendiam. Dia tak bergaul dengan orang, dia tak ada balik kampung jumpa mak ayah, tak ada call, tanya khabar apa semua macam biasa, tak ada. Jadi mak Shima ni walaupun dia dah lama tak jumpa Shima, dia seolah-olah tergerak hati. Dia rasa memang ada benda tak kena berlaku pada Shima ni. Shima anak dia yang baru kahwin ni lah. Jadi mak Shima datang ke rumah Shima, naluri seorang ibu kan. Bila mak Shima sampai je dekat rumah tu, dia masuk dekat dalam rumah tu, dia dah terperasan rumah ni memang ada something wrong, memang ada benda tak kena. Dan mak Shima cakap benda ni pada Shima dan juga suami dia. Shima, mak nak cakap ni, rumah kamu ni panas. Mak dia cakap macam tu. Tapi masa tu Shima dan juga suami dia masih lagi tak faham makna di sebalik apa yang mak dia cakap tu.
rumah panas. Sebenarnya Mak Shima ni dia ada satu kelebihan lah. Dia boleh detect benda-benda yang berunsurkan paranormal ni. Memang luar biasa lah apa yang Mak Shima ni buat. Sebab Shima tak pernah mengadu apa-apa pun pada mak dia pasal gangguan dekat rumah tu. Tapi bila mak dia datang sekali je kat rumah tu, mak dia terus boleh detect ada benda yang tak kena. Jadi masa tu Mak Shima dicadangkan lah pada Shima dan juga suami dia supaya carilah ikhtiar sewa rumah lain. Jangan tinggal dekat rumah tu sebab rumah tu memang ada benda tak kena. Shima ni seorang anak yang taat lah, seorang anak yang baik. Shima dengar, terima cadangan mak dia tu. Jadi dipendekkan cerita, tak berapa lama lepas tu Shima dan juga suami dia keluar daripada rumah tu, menyewa dekat rumah lain. Bila diorang dah tinggal dekat rumah lain ni, dah menyewa dekat rumah lain, barulah masing-masing buka cerita. Dan Shima adalah tanya mak dia masa tu. Mak dia datang melawat dia dekat rumah sewa baru ni. Tanya mak dia apa yang tak kena sebenarnya dengan rumah lama tu. Jadi masa itulah Mak Shima ni bagi tahu dia, sebenarnya rumah sewa kamu ni sebelum ni ada satu benda yang tuan rumah tu dah tinggalkan dalam rumah tu. Dia sengaja tinggalkan untuk menjaga rumah tu. Bila Shima dengar mak dia cakap macam ni, barulah dia terfikir pasal kotak kayu tu yang dialihkan ke atas almari. Dia ceritakan semua pada mak dia ni. Dia cerita pasal suami dia, dia nampak jelmaan suami dia dekat kursi dekat meja makan. Dan Mak Shima cakap benda tu lah, mungkin benda tu lah, benda yang tuan rumah ni tinggalkan dah menjelma sebagai suami Shima. Nak takut-takutkan Shima lah. Mungkin benda ni tak puas hati sebab Shima dah alihkan kotak kayu tu. Mungkin benda tu, kotak kayu tu lah tempat tinggal makhluk ni. Mak Shima cakap boleh jadi makhluk ni adalah daripada jenis hantu raya, yang orang biasa gunakan untuk menjaga harta benda. Tak kiralah kebun ke ataupun rumah ke, memang daripada zaman dulu lagi. Itulah kisah yang diceritakan oleh Shima yang dia alami semasa dia dan juga suami dia menyewa di sebuah rumah di Pulau Pinang sekitar tahun 2013. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Wawa untuk memudahkan cerita. Kisah ni dah lama berlaku sekitar tahun 2009. Wawa ni dia ada 4 orang kawan rapat. Diorang berlima ni memang suka pergi merayau malam-malam naik kereta. Wawa ada kereta, dia ada kereta tapi dia tak minat nak drive kereta dia. Jadi kawan dia yang boleh bawa kereta ni bernama Fauziah. Biasanya Wawa dia suruhlah Fauziah ni yang drive kereta malam-malam. Dia cuma duduk kat belakang aja. Wawa duduk kat belakang bersama dengan 2 orang kawan dia. Yang biasa bawa kereta adalah Fauziah dan yang biasa duduk sebelah kursi pemandu adalah Asmida. Sebab Asmida ni badan dia besar sikit. Jadi dia lah yang duduk dekat depan sebelah kursi pemandu. Macam tu lah setiap kali dia orang keluar malam naik kereta. Berata-rata lah dia orang pergi. Dan antara tempat favourite dia orang nak merayau malam-malam adalah di Pulau Pinang. Memang dah banyak kali dia orang buat macam tu. Biasanya Wawa berlima ni, Wawa dan juga 4 orang kawan dia ni naik kereta ronda Pulau Pinang, akan bermula daripada Gelugor dulu. Lepas Gelugor, dia orang akan pergi ke balik pulau. Daripada balik pulau, dia orang akan pergi ke Teluk Bahang. Daripada Teluk Bahang, dia orang gerak ke Batu Feringgi, kemudian pergi dekat Geni. Lepas tu balik semula ke Gelugor. Macam tu je lah setiap kali diorang pergi meronda Pulau Pinang. Dan diorang akan pergi lewat malam, tengah malam ataupun awal pagi lah, sekitar 1 pagi macam tu, baru diorang gerak ke sana. Diorang ni memang jenis gila-gila sikit lah. Selalunya diorang berlima ni kalau naik kereta meronda dekat situ mengambil masa sekitar 2 jam. Bawa kereta secara perlahan lah, sekitar 2 jam barulah komplit satu pusingan tu. Perkara ni berlaku pada malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat. Diorang gerak macam biasalah, pukul 1 pagi diorang gerak naik kereta. Yang bawa kereta macam biasa, si Asmida yang bawa kereta, Fauziah bawa kereta. Sebelah Fauziah Asmida duduk dekat kursi depan. Wawa, Wani dan lagi seorang kawan dia ni duduk dekat seat belakang yang badan kecil-kecil ni. Macam biasalah.
Diorang masuk melalui gelugu. Malam tu kata Wawa, permulaan dia macam biasa je. Cuma sunyi je lah. Kawasan tu memang standard lah kalau sunyi. Jadi semuanya bermula apabila diorang dah lepas daripada gelugu, masuk ke pekan balik pulau. Dekat pekan tu lah, si Wani dan juga Wawa yang duduk dekat seat belakang ni, diorang bercakap mulut lepas. Cakap celupar sikit malam tu. Tak macam malam-malam yang sebelumnya diorang beronda. Wani ni lah, si Wawa ni lah yang mulakan. Wawa cakap pada Wani, Wani, aku harap malam ni kau kena lah. Biarlah kau ni nampak hantu malam ni. Dia cakap macam tu. Padahal muka kau, dia cakap macam tu. Lepas tu Wani cakap pula dekat Wawa. Dia orang ni bergurau lah. Kau lah yang nampak. Kau duduk dekat tepi tingkap, aku duduk kat tengah. Wani cakap. Sebab Wawa memang betul, dia duduk dekat sebelah tingkap. Wawa, lepas tu Wani, dan sebelah ni ada lagi seorang kawan lah. Dekat seat sebelah penumpang adalah Asmida dan Fauziah yang bawa kereta malam tu. Jadi diorang memang bising masa tu. Bila diorang dah melepasi pekan balik pulau tu, diorang jumpa dengan satu kawasan yang berbukit. Macam biasalah. Tapi malam tu, diorang rasa seram sejuk. Lain macam rasanya. Jadi diorang ni semua tutup tingkap kereta dan mulalah si Fauziah yang bawa kereta ni pasang aircon. Nama bukit yang diorang lalu ni adalah Bukit Titi Kerawang. Dekat situ diorang dah mula rasa lain macam. Jalan Bukit Titi Kerawang ni kalau nak ke Teluk Bahang mengambil masa sekitar 30 minit. Kalau memandu perlahan lah. Dan kawasan ni gelap. Pada masa tu tahun 2009, kawasan tu tak banyak lampu jalan. Lebih kurang 5 minit jalan naik kereta baru jumpa satu lampu jalan. Macam tu lah keadaan dia. Memang gelap lah dekat situ. Dekat sinilah berlakunya gangguan. Bila diorang dah separuh jalan melintasi jalan Bukit Titi Kerawang tu, diorang akan jumpa dengan satu air terjun ni. Bila dah jumpa dengan air terjun ni, bermakna dah separuh jalan. Maknanya 15 minit lagi masa yang akan diambil sebelum diorang tiba dekat satu empangan ni. Empangan Teluk Bahang. Dekat situlah biasanya diorang berlima akan berhenti dan lepak ambil angin dulu dekat situ, dekat empangan tu. Tapi yang peliknya malam tu, bila diorang dah sampai dekat kawasan air terjun ni, yang sepatutnya 15 minit lagi jumpa empangan Teluk Bahang, diorang tak sampai-sampai dekat empangan tu. Drive kereta melepasi air terjun, tak lama lepas tu jumpa balik air terjun yang sama. Dalam 2-3 kali jadi macam tu. Sebenarnya masa tu memang semua dalam kereta tu dah perasan. Diorang berpusing dekat tempat yang sama. Tapi seorang pun tak berani buka mulut. Terutama sekali Wawa dan juga Wani. Sebab diorang berdua lah yang mulut celupar malam tu. Jadi masing-masing senyap aja. Lalu sampai dekat air terjun, lalu lagi depan, drive lagi, sampai lagi air terjun, drive lagi, sampai lagi air terjun yang sama. Selepas kali yang ketiga, diorang melintasi kawasan air terjun yang sama, barulah diorang jumpa selekoh. Selekoh yang biasa diorang lalu sebelum nak sampai dekat empangan. Dan tak lama lepas tu nampaklah empangan Teluk Bahang tu. Masing-masing menarik nafas lega. Bila diorang berlima dah selamat sampai dekat empangan Teluk Bahang tu, diorang berhentilah sekejap. Sebab memang biasa diorang sampai dekat situ diorang berhenti. Jadi malam tu diorang pun berhentilah dekat situ dan duduk berehat sekejap. Jadi masa itulah Asmida ni dibuka mulut. Dia tanya, tadi korang perasan tak ada jadi benda pelik dekat kita? Lepas tu ada lagi seorang menyampuk ni. Yelah, tadi kita lalu dekat tempat sama kan? Kita pusing tempat yang sama 2-3 kali tadi. Masa itulah Fauziah cakap. Fauziah yang bawa kereta ni lah. Korang ni tahu tak kita ada kat mana? Janganlah cakap pasal benda ni. Kalau nak cakap pasal benda ni pun, tunggu kita balik kejap lagi. Kita dah balik nanti, nak cerita apa, ceritalah. Dekat sini jangan cakap pasal benda ni. Fauziah cakap macam tu. Lepas tu barulah yang lain ni sedar diorang dah silap bercakap macam tu. Jadi diorang lepaklah dekat situ lebih kurang 15 minit. Barulah diorang sambung perjalanan. Jadi masa ni diorang daripada Teluk Bahang lah. Daripada Teluk Bahang tu nak menuju ke Batu Feringgi. Nak menuju ke Batu Feringgi ni, diorang akan jumpa satu jalan yang lurus. Jarak dia panjang jalan yang lurus ni lebih kurang 3 km. Sebelum sampai semula dekat kawasan yang berbukit. Dekat situlah Fauziah ni
dia terperasan sesuatu. Jadi Fauziah dia cakap dekat kawan-kawan dia bercakap dalam nada yang berbisik lah. Weh, korang tu tengok kat depan tu. Fauziah cakap sambil tunjuk menuding jari ke arah depan. Bila dah macam tu, semua tengok dekat depan. Lebih kurang 200 meter macam tu, dekat depan dia orang nampak dekat tepi jalan ada satu benda berwarna putih. Tak tahulah berdiri ataupun terapung dekat tepi jalan. Bila semua mata dah memandang ke arah benda putih tu, tiba-tiba benda putih tu melintas laju depan dia orang. Melintas jalan. Tak tahulah dia melintas terapung atas jalan ke ataupun terbang melayang ke, tak tahu. Tapi benda tu melintas laju lah. Lepas tu benda tu hilang daripada pandangan. Jantung masing-masing ni jangan cakap lah. Memang berdegup kencang, memang dah takut sangat-sangat dia orang ni. Bila dia orang lalu dekat kawasan benda yang tadi tu melintas, dia orang drive kereta tu, semua sempat tengok ke kiri kanan dekat tempat benda ni melintas. Dekat sebelah kiri ada sebuah rumah tinggal, rumah yang dah buruk, dan sebelah kanan ada tanah perkuburan Cina. Lagilah bertambah takut dia orang masa tu. Bila dia orang dah melepasi kawasan kubur Cina tu, dia orang sampailah dekat kawasan yang banyak bukit, dekat Batu Feringgi. Satu demi satu bukit yang dia orang dah lalu, sampailah dekat bukit yang terakhir. Bukit yang terakhir ni agak famous lah kalau dekat Penang. Nama bukit tu adalah Bukit Salbiah. Bukit Salbiah ni ada sejarah yang tersendiri. Kenapa dia dipanggil nama Bukit Salbiah? Orang tempatan panggil macam tu sebabnya dulu tahun 80-an pernah berlaku satu kes pembunuhan dan buang mayat di bukit tu. Dan katanya mangsa bunuh tu nama dia adalah Salbiah. Daripada situlah dapat nama Bukit Salbiah tu. Tak tahulah saya betul ke tak cerita ni, tapi saya pernah dengar daripada YouTuber lain bercerita pasal bukit ni, dan memang macam tu lah cerita dia. Dan dekat bukit ni jugalah diorang berlima kena ganggu. Tiba-tiba masa diorang lalu dekat situ, diorang dengar satu bunyi yang kuat dekat atas bumbung kereta. Bum, bunyi macam ada satu benda berat dah terhempap atas bumbung kereta. Masing-masing masa tu nak terkencing rasanya takut. Tadi dah nampak benda melintas masa dekat jalan lurus daripada Teluk Bahang tadi kan. Dah sampai dekat Batu Feringgi tu, dekat Bukit Salbiah ni kena pula macam ni. Memang takut lah. Masa tu sebenarnya Fauziah ni dia nak berhenti nak tengok sekejap dekat atas atap kereta ada apa. Tapi Wawa tak bagi. Kau jangan berhentilah, dekat sini sunyi ni, tak ada kereta, tak ada kenderaan pun dekat sini. Kita je ada ni. Kau drive aja, bawa aja. Fauziah pun teruskan memandu. Lebih kurang 2-3 minit lepas tu Asmida pula bersuara. Korang tengok dekat tepi kita ni, tepi tingkap kereta ni. Jadi semua tengok tepi tingkap. Masa tu semua perasan, Wawa, Wani, lagi seorang kawan dekat belakang ni, Asmida dan juga si Fauziah ni, kelima-limanya nampak dekat kedua-dua sisi kereta, kanan dan kiri ni, ada kain berwarna putih menjurai turun. Maknanya dekat atas bumbung kereta ada benda sedang hinggap dekat atas kereta. Bayangkanlah perasaan diorang masa tu. Bila nampak aja terjulur tu kain putih kiri kanan kereta, masing-masing mulut ni terkumat kamit baca doa apa yang diorang tahu, surah apa yang diorang tahu, semuanya diorang baca ramai-ramai. Tapi walaupun diorang dah baca, benda ni tak berganjak, masih lagi ada, kain putih tu masih lagi ada di kiri kanan kereta. Lama jugalah keadaan macam tu. Dan akhirnya benda ni hilang. Tak tahulah dia terbang ke mana, tak tahu. Tapi bila salah seorang ni tengok ke belakang, Wani cakap masa tu, "Weh, cuba korang tengok belakang. Benda ni kejar kita lah." Semua tengok ke belakang kecuali si Fauziah lah. Fauziah tak boleh tengok belakang masa tu. Dia boleh tengok side mirror je. Side mirror dengan rear view mirror tu. Yang lain semuanya tengok ke belakang dan semuanya nampak benda ni. Benda ni sedang terbang, sedang kejar kereta yang dipandu Fauziah masa tu. Dia kejar dia orang masa tu. Kata Wawa masih ingat lagi benda ni, rupa dia macam mana. Wawa cakap, rupa benda ni sebiji macam hantu dalam cerita Jangan Pandang Belakang yang pertama. Cerita yang Pierre Andre tu. Macam tu lah rupa benda ni. Terapung, terbang kejar dia orang dalam kereta. Fauziah yang memandu kereta masa tu, dia memang pandu laju lah.
Dia nak keluar cepat-cepat daripada kawasan Bukit Salbiah tu. Akhirnya sampailah dia orang dekat tempat yang ada ramai orang. Sampai dekat tempat tu, barulah dia orang tengok balik dekat belakang, tengok benda ni dah tak ada lagi. Masa tu dia orang dah sampai dekat Gerni lah. Dekat Gerni tu barulah dia orang lepak-lepak, relax, dapat tarik nafas balik. Dan dekat situ dia orang buka cerita lah. Barulah masing-masing cerita, weh tadi kita pusing dekat tempat sama kan. Cerita pasal benda terbang tadi tu. Dan masa tu lah si Fauziah ni marah dekat Wani dan juga si Wawa. Itulah korang celupar sangat mulut, kan dah mendapat. Ni kalau benda ni ikut kita macam mana? Benda tadi tu ikut kita balik ke rumah. Jadi masa tu lah Wawa ni sebagai tuan punya kereta, dia cakap macam ni lah, kita tak payah balik lagi, kita tunggu subuh, lepas subuh baru kita gerak balik ke rumah. Jadi masing-masing pun setujulah. Dipendekkan cerita, lepas subuh barulah dia orang balik ke rumah. Alhamdulillah, tak ada yang mengikutlah dia orang balik. Tak ada lagi sebarang gangguan berlaku. Itulah kisah yang dialami oleh Wawa dan juga kawan-kawan dia. Berlaku pada satu malam tahun 2009, masa dia orang beronda di Pulau Pinang. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang ada dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.